Baru-baru ni Facebook atau Meta ada keluarkan update terbaru lah yang diberi nama Andromeda. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, Andromeda ni dia adalah next gen engine yang Facebook akan gunakan untuk analyse iklan dan tentukan iklan ni sesuai untuk audience yang mana. So instead of kita set audience dekat ad set tu secara manual, kali ni Meta prefer kalau kita buat broad dan dia sendiri yang tentukan audience mana yang sesuai untuk iklan tu. So kenapa marketer dan business owner kena tahu pasal update Meta yang terbaru ni? Satu adalah daripada segi cara kita setting ads tu dah berubah lah. Kalau dulu biasanya kita akan buat micro segmenting, maksudnya kita akan letak beberapa campaign. Setiap campaign tu akan ada ad set dia sendirilah. Biasanya kita akan kategorikan by angle marketing ataupun by format iklan tu sendiri. Tapi untuk ke depan, Meta lebih prefer kalau kita letak semua iklan tu dalam satu campaign, dalam satu ad set yang sama. Biasanya maybe satu campaign, satu ad set, 3 iklan. So ke depan, satu campaign, satu ad set, 30 iklan dalam satu ad set yang sama. So ni perubahan yang Meta nak kita buat lah. Sebab dia kata dengan Andromeda ni, bila kita letak semua iklan dalam satu ad set dan kita consolidatekan semua bajet dalam satu campaign, Andromeda ni akan ada lebih flexibility untuk tentukan iklan mana yang lebih berkesan, iklan mana yang boleh bagi cost per result yang lebih rendah, dan iklan mana yang boleh bagi result yang lebih menguntungkan lah kepada marketer atau business owner yang run iklan tu. Buat masa ni still terlalu awal untuk kita bagi apa-apa konklusi lah mengenai Andromeda ni, betul ke dia berkesan dan sebagainya. Kita tengok dulu beberapa bulan, sebab masa dia baru update tu, masa tu pun ada banyak isu dengan iklan sebenarnya. Ada yang cost per result jadi mahal, ada yang dia start spend 2 kali ganda daripada cost daily. So buat masa ni kita tak boleh nak cakap apa lagi. Tapi apa yang kita kena tahu, memang sekarang Facebook dah implement Andromeda ni dalam Meta Ads lah. So nak tak nak kita kena cuba adapt, cuba dapatkan satu strategi yang mana boleh guna Andromeda ni untuk capai result yang terbaik. So tu je lah. Kalau korang nak tahu apa-apa pasal Andromeda, korang tanyalah marketer lain. Ada ramai je yang buat perkongsian pasal Andromeda ni dekat thread, dekat Twitter, dekat TikTok, dekat YouTube. So korang boleh refer dekat sana lah. Aku share ni just nak inform marketer dengan business owner mengenai Andromeda ni, in case kalau korang tak aware lagi.